Okay, Assalamualaikum. Hari ni nak tunjuk macam mana cara nak tepung tayar. Mula-mula kita kena pump dulu. Okay, pump. Okay, lepas tu kita kena sediakan air sabun untuk cek bocor tu nanti. Okay. Mula-mula kita ambil, kita test dekat penutup dia. Test kat situ dulu. Kemudian baru kita test dekat kawasan tayar. Okey, sekarang kita dah jumpa kawasan yang bocor. Nampak tak ada buih tu? Okey, kita bubuh lagi. Nampak tak berbuih-buih? Bukan situ, atas tu. Atas tu. Nampak? Buih-buih itulah kawasan yang bocornya. Tengok tu saya nampak keluar belon. Itu dia. Okey, ini alat dia untuk tampung tayar. Panggil cacing. Cuci dulu, buang sabun-sabun. Okey. Ini kita tebuk ni untuk bagi lubang tu besar sikit. Kalau tak nanti cacing tu susah nak masuk. Tebuk dulu, cucuk dulu buang buih tu. Cucuk je situ, pusing bagi dia luas sikit. Kemudian ni cacing ni kita buka. Mama telefon abang, ambil je info abang dalam bilik. Lepas tu pasang dekat depan tu. Pasang dekat alat lagi satu tu. Okey, dah macam tu. Okey, bubuh gam sikit. Memang gam ni beli kat DIY je. Beli gam, bubuh gam sikit. Kemudian cabut. Kita cucuk sampai masuk. Okey, bila dah masuk betul, kita tarik. Nampak dia tertinggal macam tu. Lebihan tu kita gunting, bagi lawa sikit. Okey, gunting. Lepas tu kita kena pump balik. Kan tadi angin dah keluar kan, kita pump balik. Okey, selesai pump, kita kena check balik semula, pastikan tak bocor. Okey, terima kasih, itu saja.